Hai, Assalamualaikum. Saya Liana, tutor bagi subjek ekonomi anda. Baiklah, topik kali ini kita akan membincangkan berkenaan analisis kos pengeluaran bagi sebuah perniagaan. Soalan yang diberikan kepada saya adalah berkenaan cara pengiraan bagi kos marginal. Sebelum kita pergi jauh dahulu, bagaimanakah cara untuk mengira kos marginal? Sukalah untuk saya analisis satu persatu berkenaan kos yang terlibat bagi sebuah perniagaan. Okey, mengapakah sebuah perniagaan memerlukan kos? Kerana jika sebuah perniagaan itu melibatkan pengeluaran output, produk ataupun barang, menghasilkan barang, maka adanya kos yang terlibat seperti kos buruh, sewa kilang dan sebagainya. Jadi mari kita pergi satu persatu. Sebelum kita terus pergi kepada konsep pengiraan, kita perlu fahami dahulu apakah definisi dan juga formula bagi setiap kos yang terlibat. Okey, apakah antara kos yang terlibat? Okey, yang pertama kita pergi dahulu kepada kos tetap dan kos berubah. Kos tetap ini dia tidak berubah, ya. Dia tetap perlu dibayar setiap bulan. Okey, walaupun adanya peningkatan output pengeluaran daripada 1 unit kepada 2 unit, maka bertambah mengikut kepada kapasiti pengeluaran sebuah perniagaan tersebutlah. Okey. Jadi kos tetap tidak akan berubah walaupun output pengeluaran berubah bagi setiap bulan. Contohnya seperti sewa kilang dan bayaran insurans. Okey, kemudian kita pergi kepada kos berubah pula. Kos berubah ini berubah bagi setiap tingkat pengeluaran produk sesuatu perniagaan, ya. Contohnya bila output semakin bertambah, ya, output pengeluaran daripada 1 unit kemudian kepada 2 unit, kemudian bertambah mengikut kapasiti pengeluaran, mungkin ribu, ya. Dan ia berubah bagi setiap peningkatan output sebuah perniagaan. Contoh seperti upah buruh dan juga bahan mentah. Okey. Sekiranya anda ingin menghasilkan, contoh, ya, anda ingin menghasilkan meja, anda memerlukan kayu, betul tak? Kayu, dan itu adalah bahan mentah yang terlibat, dan upah buruh untuk menghasilkan meja. So upah buruh ini tak sama dengan gaji pekerja, ia berbeza. Gaji pekerja biasanya tetap, namun upah buruh ini bayarannya melibatkan peningkatan pengeluaran sesebuah perniagaan. Semakin bertambah, maka semakin bertambahlah. Semakin bertambah output pengeluaran, maka semakin bertambah juga upah buruh. Okey, seterusnya cara untuk mengira jumlah kos adalah total apabila kita tambahkan fixed cost, kos tetap tadi ditambah dengan kos berubah. Okey, itu adalah jumlah kos. Seterusnya, yang ketiga adalah, tadi kita dah bincangkan berkenaan kos tetap, kemudian kos berubah, dan yang ketiga kita telah dapatkan cara penggunaan total cost, jumlah kos. Jumlah kos adalah kos tetap ditambah dengan kos berubah. Baiklah, seterusnya adalah kos purata. Yang keempat adalah kos purata. Bagaimanakah cara untuk mengira kos purata? Adalah total cost yang kita dapat tadi, kos tetap ditambah dengan kos berubah, kita akan dapat total cost. So untuk mendapat kos purata, kita perlu bahagikan total cost tadi, jumlah kos, dibagikan dengan jumlah unit pengeluaran. Okey. Yang kelima adalah kos marginal. Okey, apakah itu kos marginal pula? Kos marginal, okey, formulanya adalah perbezaan total cost dibahagi dengan perbezaan kuantiti. Apakah perbezaan? Ia adalah perbezaan, contoh, ya, untuk menghasilkan satu unit meja, total cost adalah sebanyak RM30. Untuk menghasilkan 2 unit meja, total cost adalah sebanyak RM75. Contoh, ya. Jadi untuk mendapatkan kos marginal, sebab kos marginal perlu dikira berdasarkan kepada setiap satu unit, ya, output
yang terlibat. Okey. Jadi apakah formulanya adalah kita perlu tolakkan RM75. Okey, tolak dengan 40 tadi. Kemudian kita bahagikan dengan 2 unit, tolak dengan 1 unit. Sebab kita perlu bahagikan dengan denominatornya perlulah 1. Okey, nanti kita akan pergi lagi melihat kepada formulanya dengan lebih dekat. Okey, ini adalah soalan yang telah diberikan kepada saya. Apakah formula untuk mengira A? A ini adalah cost marginal. Kita telah terangkan tadi, formula bagi cost marginal adalah perbezaan bagi total cost bahagi dengan perbezaan bagi kuantiti. Jadi, bagaimanakah cara untuk mengira A? Baiklah, A ini adalah kita lihat kepada jumlah kos 190. Okey, jumlah kos RM190 adalah kos yang terlibat bagi menghasilkan 2 unit. Okey. Kemudian ia perlu ditolakkan dengan X. Okey, X ini berapa nilainya untuk menghasilkan 1 unit. Okey, cara untuk mengira X tadi kita telah tahu. Cara untuk mengira total cost, jumlah cost adalah kita perlu tambahkan kos tetap dengan kos berubah. Jadi nilai X adalah 150. 100 tambah 50. Okey, X adalah 150. Jadi untuk mengira A, kita perlu tolakkan 190 tolak 150. Okey, itu adalah dia punya numerator, bahagi dengan okey, saya letakkan di sini cara pengiraan dia. Okey, A sama dengan 190 tolak 150. A sama dengan 190 tolak dengan 150. Ini adalah perbezaan bagi jumlah kos. Kita perlu bagikan dengan 2 unit tolak dengan 1 unit. Okey, 190 adalah total cost bagi menghasilkan 2 unit. 150 adalah total cost untuk menghasilkan 1 unit. Okey, sebab cost marginal dia punya denominator perlulah bersamaan dengan 1 unit. Faham tak? Maksudnya apakah cost marginal bagi setiap 1 unit pengeluaran barang syarikat tersebut. So denominator perlulah 1. Ya. 2 tolak 1 adalah sama dengan 1. 190 tolak 50 bersamaan dengan 40 bagi dengan 1. Jadi jawapannya adalah 40. Jawapan bagi A adalah 40. 40 ya. Sepatutnya nilainya kita sebutkan sebagai RM40. Namun pada kolom ini kita boleh lihat telah ditulis ringgit Malaysia dalam bracket. So kita hanya perlu tulis jawapannya A sama dengan 40 sahaja. Okey. Okey, baiklah, ini adalah nilai yang telah kita dapat tadi. X bersama dengan 150. Okey, A adalah 40, ya. So untuk memberi pemahaman yang lebih dalam lagi berkenaan apakah itu cost marginal, anda boleh melihat rajah ini. Okey, ini Q ni adalah kuantiti tadi, daripada 0 kepada 1 kepada 2 kepada 3. Okey, jika anda lihat total cost adalah apabila kita tambah kos tetap dan juga kos berubah. Okey, jika anda lihat bar chart ini, okey, bagi setiap peningkatan, okey, sebab chart ini melibatkan pengeluaran daripada 1 kepada 2 kepada 3, makin bertambah sebanyak 1 unit, betul tak? Jadi jika anda lihat perbezaan antara bar chart ini daripada bar chart yang asal daripada kuantiti kosong, maka setiap pertambahan ini adalah cost marginal. Untuk memberi gambaran yang lebih jelaslah kepada anda berkenaan apakah itu cost marginal. Ia adalah kos yang terlibat, okey, bagi setiap pertambahan 1 unit produk ataupun 1 unit
pengeluaran bagi setiap perniagaan. Jadi bagi subjek ekonomi, apa yang perlu anda fahami adalah anda perlu fahami dulu apakah definisi bagi kos tersebut. Yang kedua, anda perlu mengetahui apakah itu formula untuk mengira kos tersebut. Dan juga anda perlu juga memahami dan memberi gambaran secara jelas, okey, aplikasi kos tersebut bagi sebuah perniagaan, supaya anda dapat memahami subjek ekonomi ini bukan sekadar pada buku, tetapi ia lebih meluas apabila kita aplikasikan kepada dunia luar. Okey, saya harap ini perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.